Boleh kau invest hartanah dengan 100 je? Cari Syamsul bila rumah. Jawapan yang anda harapkan ialah anda boleh beli terus rumah? Jawapannya tidak. Tapi kalau anda fikir lebih jauh, RM100 masih boleh menjadi langkah pertama ke arah pelaburan hartanah. Mari kita faham dulu. Kalau kita bercakap tentang membeli hartanah secara terus, 100 memang tak cukup untuk membeli sebuah rumah ataupun apartmen. Tetapi 100 boleh digunakan untuk mula membina tabung pelaburan hartanah. Ramai orang gagal membeli rumah bukan sebab gaji kecil, tapi sebab mereka tidak mula menyimpan. Bayangkan kalau anda simpan 100 setiap minggu. Dalam setahun, anda sudah ada lebih kurang 5,200. Kalau simpan 100 setiap bulan pun, anda sedang membina satu tabiat kewangan yang baik. Selain menyimpan, anda juga boleh menggunakan 100 untuk invest in knowledge, yakni beli buku tentang pelaburan hartanah, sertai seminar ataupun kelas. Belajar tentang ROI, rental yield, capital appreciation dan cara bank menilai kelayakan pinjaman. Kerana dalam real estate, knowledge is your best investment. Apabila peluang sudah datang, anda sudah bersedia. Ramai pelabur berjaya tidak bermula dengan modal yang besar. Mereka bermula dengan ilmu, disiplin dan perancangan. Jadi, can you invest 100 in real estate? Kalau maksudnya beli rumah secara terus, jawapannya belum boleh. Tapi kalau maksudnya mula membina perjalanan sebagai pelabur hartanah, jawapannya ya. Setiap pelaburan besar bermula dengan langkah yang kecil. Dapat sesuatu?